Ada satu fun fact menarik tentang Canton Fair yang mungkin tak ramai orang tahu. With my friend Mr. Sabri. So, satu fun fact yang menarik tentang Canton Fair adalah Canton Fair ni telah dianjurkan sama tahun dengan tahun kemerdekaan negara kita, iaitu 1957. Cukup lama. Cuba bayangkan, daripada tahun 1957 Canton Fair ni telah dianjurkan. Dan hari ini, kali ini adalah penganjuran yang kali ke-139 Canton Fair. Yakni kalau setahun sekali, 139 tahun. Tapi penganjuran kali pertama 1957, tak logik. Kenapa tak logik? Sebab sebenarnya Canton Fair ni dianjurkan 2 kali setahun, iaitu setiap pada bulan, kebiasaannya pada bulan April dan juga pada bulan Oktober. Jadi itulah fun fact-nya. Tahun penganjuran pertama Canton Fair ni adalah sama dengan tahun kemerdekaan negara kita. Cukup lama dan ianya satu penganjuran yang berterusan tanpa putus-putus menjadi legasi, dan ianya memberi impak yang cukup signifikan, cukup bermakna untuk negara China. Bahkan jutaan orang pengusaha-pengusaha akan hadir ke Canton Fair. Jadi guys, mungkinkah kita semua akan jadi peserta bagi penganjuran Canton Fair kali ke-140 pada bulan Oktober ni? Kalau anda berminat nak menjadi salah seorang dari peserta Canton Fair bagi edisi 140, jom follow kami Planet Express Trip Borong ke China. See you in the next video.